Aku ada beli jagung tau. Masalahnya aku nak kukus ke nak rebus. Orang kata kukus lagi sedap berkhasiat, rebus pun sedap juga. Apa kata dua-dua tu kita buat one shot. Boleh ke? Boleh guys. Dengan multi cooker ni aku pakai dekat atas ni aku kukus dan dekat bawah tu aku tengah rebus guys. 2 in 1. Okay, jom kita tengok hasil dia. Yang kukus ni dah masak belum? Oi, nampak macam dah masak tu. Shining guys. Ini kukus punya. Kat bawah confirm dah masak. Kat bawah tu rebus. Senang lah ada multi cooker macam ni. Memang jadi guys. Tengok ni. Ini yang kukus. Kat atas dia kukus. Jadi elok ni. Tak kecut. Dah cantik guys isi dia. Okay, yang ni yang rebus punya. Yang kukus, yang rebus guys. Betul lah guys, yang kukus lagi sedap daripada yang rebus. Tekstur yang rebus, tekstur yang kukus. Kau tengok beza kan. Yang ni lagi shining tu. Tapi yang ni sumpah sedap. Ya, nak cakap Papa nak juga. Papa buat banyak, Pergi ambil dalam multi cooker Papa yang Papa baru beli tu. Okey. Ini Papa punya. Kalau korang nak, korang boleh tekan je dekat beg kuning bawah tu. Memang sangat-sangat recommend. Cepat panas, mudah digunakan, boleh rebus dan kukus. Kalau korang tak nak guna fungsi kukus ni, korang boleh buka. And then korang pakai penutup ni, tutup je yang dekat bawah ni. Nak pakai serentak pun boleh juga, tak ada masalah. Memang padu lah.